Bila makan latok ni, kau tak rasa pun makan latok yang dah disheringkan. Sebab rasa dia macam latok original. Aku suka makan latok. Tapi latok shring ni mampu ke dapat rasa original? Korang tengok ni, latok ni menggunakan advanced shrink tag. So, kiranya latok original tu dah disheringkan. So, mula kita kena rendam dalam air sejuk dan ais. Kemudian kita bilas ikut cita rasa. Jom kita cuba. Okey, kita dah sediakan air kat sini. Ais pun kita ada buat sendiri menggunakan Hycon Ice Maker. So, kita masukkan ais secukup rasa. So guys, kat dalam plastik ni dia ada dua benda, iaitu latok shring macam ni, dan ini adalah sos dia, sos hijau. So kita tuangkan je terus latok ni ke dalam air sejuk. Korang tengok dia memang shring habis ni. So kita tunggu dan lihat hasil dia. Guys, korang tengoklah ni latok dia. Nampak segar macam dari laut. Macam tak percaya guys. Jom kita cuba. Dia cakap kena cicah guys. So jangan rendam dia punya sos. Bismillah. Oi, bapak sedap babe. Oi, seriously. Aku dah bilas sekali dan aku tak rasa dia masin sangat lah. Kalau macam latok original tu, agak masin lah. Tekstur dia tak berubah langsung babe. Guys, kalau korang nak rasa latok ni, link ada kat beg kuning di bawah.